Weh korang ada terfikir tak? Dari manakah datangnya kuasa elektrik yang menerangi seluruh bandar dan rumah kita setiap hari? Untuk menjana elektrik, kita ada dua pilihan. Korang boleh guna sumber tidak boleh baharu atau pilih sumber boleh baharu yang mesra alam. Sumber tidak boleh baharu seperti arang batu, petroleum dan gas asli yang sangat terhad tau korang. Dorang pasti satu hari nanti akan habis digunakan sepenuhnya. Dan sumber boleh baharu pula seperti tenaga ombak, angin dan cahaya matahari, ianya anugerah alam yang tidak akan habislah. Bagaimana stesen kuasa berfungsi? Mudah je. Kita guna tenaga haba untuk mendidihkan air. Wap turbin berputar dan berpusing menghasilkan magnet di dalam penjana. Putaran inilah yang akan menghasilkan tenaga elektrik yang sangat besar. Konsep ni korang dipanggil aruhan elektromagnet. Pergerakan magnet di dalam wayar ini akan memotong garisan medan magnet, lalu mewujudkan arus elektrik. Bagi stesen hidroelektrik, kita tidak guna wap air. Kita guna kuasa aliran air sungai yang deras dari empangan tinggi untuk memutarkan turbin. Di stesen tenaga nuklear pula, saintis memecahkan nukleus atom uranium. Tenaga haba yang sangat dahsyat dibebaskan untuk mendidihkan air menjadi wap. Jom sekarang kenali jenis arus elektrik. Yang pertama ialah arus terus atau AT. Dalam arus ini, elektron hanya mengalir dalam satu arah sahaja secara lurus. Arus terus dibekalkan macam bateri, sel suria atau akumulator. Segala alat mainan, lampu suluh dan alat kawalan jauh anda menggunakan arus ini. Tapi, elektrik di rumah kita ni pula berbeza. Ini dipanggil arus ulang alik atau AU. Arah aliran elektron sentiasa berubah-ubah dengan sangat pantas. Jika kita lukis pada graf, arus terus hanyalah satu garisan lurus yang mendatar. Manakala arus ulang alik pula beralun cantik seperti ombak di lautan. Arus ulang alik inilah yang disalurkan ke rumah kita. Ia sesuai untuk menghidupkan perkakas elektrik besar seperti peti sejuk, kipas dan televisyen anda. Macam mana saintis nak nampak bentuk arus elektrik ni korang? Saintis gunakan mesin hebat bernama osiloskop sinar katod atau ringkasnya OSK. Bila kita sambungkan dengan bateri, skrin OSK menunjukkan satu garisan lurus mendatar. Ini membuktikan bateri menghasilkan arus terus. Tetapi, bila kita gunakan bekalan kuasa utama, paparan skrin OSK berubah menjadi bentuk gelombang. Ini membuktikan wujudnya arus ulang alik. Korang pernah dengar tentang transformer? Bukan robot bertukar menjadi kereta ya. Ini adalah alat untuk mengubah voltan arus ulang alik. Jom tengok transformer injak naik. Lilitan wayar gegelung sekunder di sebelah kanan adalah jauh lebih banyak daripada gegelung primer di sebelah kiri. Fungsinya injak naik transformer ni menaikkan voltan. Tenaga voltan kecil yang masuk ditukar menjadi voltan gergasi yang sangat kuat bila keluar. Gas, kalau transformer injak turun pula, ia menurunkan voltan. Selalunya, lilitan wayar gegelung sekunder adalah lebih sedikit berbanding gegelung primer. Tujuannya untuk merendahkan voltan yang sangat tinggi supaya menjadi voltan kecil yang selamat digunakan oleh alatan elektrik kecil di rumah korang. Stesen jana kuasa terletak jauh dari bandar. Korang pernah terfikir tak macam mana elektrik merentasi gunung dan hutan sampai ke rumah korang? Rahsianya, di stesen jana kuasa, mula-mula voltan elektrik dinaikkan setinggi-tingginya menggunakan transformer injak naik sebelum memulakan perjalanan panjang. Korang, bila voltan sangat tinggi dengan arus rendah, konsep ini amat penting untuk mengelakkan tenaga elektrik hilang menjadi haba di sepanjang wayar. Semua kabel pilihan ini disambungkan membentuk satu sistem dipanggil rangkaian grid nasional. Ia memastikan tiada bandar yang akan terputus bekalan elektrik. Apabila elektrik tiba berhampiran kawasan perumahan, voltan gergasi tadi akan diturunkan semula menggunakan transformer injak turun secara berperingkat. Akhirnya, voltan diturunkan kepada nilai 240 volt yang selamat dibekalkan terus ke rumah korang. Suis ditekan dan bilik pun terang benderang. Korang mesti pernah tengok plug tripin kan? Terdapat 3 wayar keselamatan rahsia di dalamnya. Wayar hidup, neutral dan bumi. Mari kita siasat fungsinya. Wayar hidup berwarna coklat. Ini wayar yang membawa arus masuk ke perkakas anda. Ia sangat berkuasa dan berbahaya jika disentuh sembarangan. Wayar neutral berwarna biru. Tugasnya pula membawa arus yang telah digunakan kembali semula ke pencawang utama untuk melengkapkan litar elektrik. Dan wayar bumi yang berwarna hijau kuning ialah adiwira kita. Jika berlaku kebocoran arus, ia menyalurkan renjatan bahaya itu terus ke dalam tanah. Fuse pula bertindak sebagai pengawal keselamatan. Jika arus yang mengalir terlalu besar, wayar fuse akan cair dan putus, menyelamatkan rumah anda daripada terbakar. Sebaiknya kita gunakan peralatan cekap tenaga. Macam mentol lampu LED, ia bercahaya lebih terang tetapi menggunakan elektrik yang jauh lebih sikit berbanding mentol lama. Jika kita lukis pada graf, arus terus hanyalah satu garisan lurus yang mendatar. Manakala arus ulang alik pula beralun cantik seperti ombak di lautan. Jadilah pengguna bijak. Beli barangan elektrik yang mempunyai label 5 bintang kecekapan tenaga. Semakin banyak bintang, semakin jimat wang korang. Sampai di sini sahaja kembara sains bab elektrik dan kemagnetan kita. Okeylah, jangan lupa subscribe and follow Ray Mirza channel, okey?